Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu pengurusan harta selepas kematian, tingkatan 5, bidang fiqh. Okey, untuk tajuk pengurusan harta selepas kematian, dia ada dua unit iaitu unit pertama dengan unit yang kedua. Unit pertama wasiat dalam Islam dan unit kedua faraid di dalam Islam. Okey, kita nak fokus pada hari ini adalah unit 1 iaitu wasiat di dalam Islam. Apakah objektif yang ingin kita capai daripada tajuk ini? Iaitu yang pertama, kita kena tahu apakah maksud, hukum dan juga dalil wasiat. Seterusnya, apakah dia galakkan dan juga cara untuk kita berwasiat. Kemudian rukun dan juga syarat wasiat supaya wasiat itu boleh diterima. Kemudian pembahagian harta wasiat dan seterusnya mengapa wasiat itu diadakan di dalam Islam. Itu hikmah pensyariatan wasiat. Kita tengok dahulu, apakah yang dimaksudkan dengan wasiat? Wasiat maksud dia adalah ikrar yang dibuat. Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk diagihkan harta selepas kematiannya. Jadi keyword dekat sini ialah ikrar dibuat waktu dia hidup untuk agihkan harta selepas kematian dia. Maka hukum untuk melaksanakan wasiat ini adalah sunat. Apakah dia dalil yang dimaksudkan di dalam wasiat ini? Okey, pada peringkat awal Islam, hukum wasiat semuanya kepada ibu bapa, sanak saudara adalah wajib sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Maksud dia, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai satu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Ada hadis daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, maksud dia, tidak sepatutnya seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Maksudnya, wasiat ini memang sepatutnya dibuat oleh semua Muslimin. Barulah tidurnya akan boleh lena sepatutnya kalau siapa. Okey, kemudian galakan berwasiat. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diriwayatkan Rasulullah ada bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulnya. Mati dalam keadaan bertakwa dan syahid, serta mati dalam keadaan diampunkan dosanya. Maknanya kita ni memang sangat disarankan untuk menulis wasiat supaya apabila kita mati, kita tidaklah tergolong daripada golongan yang rugi. Bagaimana cara pengurusan wasiat? Cara pengurusan wasiat dianjurkan kepada kita ada 3 langkah, iaitu yang pertama, harta dikira selepas kematian pewasiat. Pastikan harta itu boleh diagihkan, boleh dikira, boleh disebarluaskan kepada sesiapa yang telah disenaraikan selepas berlakunya kematian pewasiat. Kemudian harta diwasiat tidak melebihi 1/3. Ini Islam telah nyatakan. Tidak boleh lebih 1/3 keseluruhan harta. Dan cara pengurusan yang ketiga, harta yang ingin diwasiatkan itu mestilah dibelanjakan selepas diuruskan pengurusan jenazah dan juga hutang si mati. Maknanya harta yang seseorang itu miliki, dia memang waktu hidupnya dia telah menulis wasiat, tetapi wasiatnya mesti tidak boleh lebih daripada 1/3. Maknanya 1/3 pengurusan jenazah, 1/3 diuruskan kepada hutang si mati dan 1/3 diuruskan kepada urusan wasiat. Tetapi kena dahulukan urusan yang utama dulu, iaitu jenazah dan juga hutang. Jenazah dan juga hutang didahulukan, kemudian barulah dilaksanakan pengurusan wasiat yang telah dibuat oleh si mati semasa hayat dia. Kita tengok dulu apakah dia rukun dan juga syarat-syarat wasiat.
Okey. Rukun nak jadi sesuatu ibadah itu dia mesti kena ada rukun ya. Okey, rukun wasiat dia ada 4, iaitu yang pertama pewasiat. Yang kedua penerima, iaitu orang yang menerima wasiat. Yang ketiga harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah sirah, iaitu lafaz ataupun ijab dan juga qabul. Okey, apakah dia syarat pewasiat, iaitu orang yang memberi wasiat? Iaitu yang pertama, dia mesti telah mencapai umur 18 tahun, bermaksud dia telah baligh. Kemudian sempurna akalnya. Yang ketiga, dia bertindak dengan cara sukarela. Kemudian dia tidak dihalang daripada menguruskan hartanya. Maksudnya dia tidak dipaksa lah. Okey. Kemudian ada lagi syarat sebenarnya kalau dalam buku teks iaitu merdeka. Iaitu dia bukan hamba. Okey, sekarang ni tidak menjadi isu lah. Memang tidak ada hamba. Sekarang ni adalah semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Penerima. Okey, siapakah yang layak untuk menerima wasiat? Iaitu syarat dia diketahui dengan jelas. Okey, maknanya orang yang nak dibagi wasiat itu tahu dia akan dapat. Okey. Jadi maknanya pewasiat dengan penerima wasiat, maksudnya dia tahu, dia kenal lah antara dua pihak itu. Maksud kalau dia tak kenal secara bersemuka pun, tapi dia tahu jelas siapa yang nak diberikan. Okey, yang kedua, boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak. Dan yang ketiga, dia mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut undang-undang bertulis. Yang dia ada 3 syarat penerima wasiat. Maknanya sesiapa sahaja boleh menerima wasiat kalau dia menepati syarat. Kemudian kita tengok apakah dia syarat sah harta yang diwasiat. Okey, yang pertama, sesuatu yang boleh dijadikan harta pusaka atau boleh dijual beli semasa hidup pewasiat. Maknanya harta itu adalah harta yang bernilai. Kemudian suatu harta yang boleh dijual beli, bernilai lah kan. Kemudian sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik. Okey, ini boleh penjelasan daripada yang di atas. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang wujud dalam milikan pewasiat. Maknanya harta tu memang ada lah. Ya, benda tu memang ada. Dan yang keempat, sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram ataupun maksiat. Maknanya harta tersebut adalah harta yang harus menurut hukum syarak. Yang keempat berkenaan dengan sirah, iaitu ijab dan qabul. Okey, satu syarat sah dia adalah lafaz wasiat digunakan sama ada jelas ataupun kiasan. Apa yang dimaksudkan dengan jelas? Jelas contohnya, pewasiat dia cakap, aku berwasiat rumah aku kepada Lin selepas aku mati. Maknanya ayat dia tu sangat jelas menunjukkan dia nak bagi wasiat harta itu, rumah tu kepada Lin tadi. Kemudian yang kedua, contoh kiasan. Okey, kias ni maksud dia tidak jelas betul-betul, tetapi dia membawa maksud itu. Contohnya, Ali berkata, harta aku ini untuk Ammar. Dia cuma cakap harta aku ini. Okey, jadi harta itu kita tahulah benda yang bernilai, jadi ditujukan kepada Ammar. Kemudian Ali yang bercakap secara kiasan itu, dia mesti ada niat untuk wasiat. Okey, syarat sah sirah yang kedua, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Maknanya lafaz itu boleh diguna pakai selepas berlakunya kematian si pewasiat itu tadi. Baik, bila kita bincangkan tentang wasiat ini, mestilah ada hikmah, apakah kebaikan, apakah faedah yang Islam mensyariatkan wasiat ini. Iaitu yang pertama, pewasiat dia boleh mendapat pahala yang berpanjangan walaupun dia dah meninggal dunia. Ya, kita sedia maklum apabila matinya seorang anak Adam, tiga perkara di dunia yang boleh membantu dia, iaitu yang pertama anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Maknanya ini termasuklah di kalangan
salah satu perkara daripada 3 perkara yang boleh membantu dia apabila dia telah meninggal dunia. Okey, yang kedua, harta itu boleh dimanfaatkan dengan tujuan kebajikan kepada masyarakat. Maknanya, pewasiat ini dia boleh bagi harta dia kepada orang yang dia wasiatkan, maka harta itu boleh diguna pakai ke arah yang lebih baik. Kemudian yang seterusnya, sekiranya kita menguruskan wasiat harta kita melalui satu organisasi, maka sesuatu organisasi itu boleh terus hidup, boleh terus subur dengan dana wasiat yang telah kita laburkan di situ. Maknanya kita gunakan orang tengah, pewasi kita adalah sesuatu organisasi. Jadi organisasi itu boleh berdiri dengan majunya dengan adanya dana orang yang gunakan wasiat tersebut. Kemudian yang keempat, menjaga kebajikan orang yang tidak layak menerima harta secara pusaka melalui wasiat. Okey, kita sedia maklum, orang kalau dia mempunyai hubungan kekeluargaan, harta pusaka memang akan secara automatik memang akan dapat. Itu telah dinyatakan di dalam Islam, iaitu di bawah hukum faraid. Manakala orang yang tidak ada hubung kait dengan seseorang yang mempunyai harta, harta itu boleh diberikan kepada orang yang tak ada kaitan tu. Contohnya macam anak angkat, ya, ataupun dia nak bagi kepada mana-mana organisasi. Maknanya dia tak ada hubungan langsung kekeluargaan ataupun pertalian darah, tetapi harta itu boleh diberikan, boleh dimanfaatkan kepada orang-orang itu dengan cara pemberian wasiat. Ya, jadi itulah Islam telah memberi ruang kepada kita untuk memanfaatkan harta yang dimiliki waktu di dunia untuk diteruskan, digunakan apabila kita telah meninggal dunia kepada orang yang sepatutnya. Itu saja yang tajuk kita nak bincangkan tajuk hari ini, iaitu unit 1, wasiat. Ya, wasiat, ilmu yang sangat kurang dikuasai oleh orang Islam, ya, menyebabkan banyak orang Islam yang terpinggiri, yang jauh, yang tidak dapat memanfaatkan harta-harta yang dimiliki. Jadi kita kena sentiasa mencari ilmu untuk meluaskan apakah ruang-ruang kebajikan yang boleh kita lakukan sama ada kita hidup maupun kita telah meninggal dunia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.